anda dah bayar booking rumah, apakah langkah yang seterusnya? Semestinya buat permohonan loan rumah. Pastikan anda ada semua dokumen ini supaya proses kelulusan lebih mudah dan cepat lulus. Benda ni nampak mudah, tapi jangan terkejut jika ini juga punca kelulusan pinjaman jadi stuck. Dokumen tak lengkap, bank susah nak proses. Save dan like dulu sebab Melissa nak bagi satu manfaat. So, apa checklist wajib yang anda kena ada di tangan sekarang? Pertama, semestinya salinan kad pengenalan depan belakang. Pastikan anda watermark untuk kegunaan permohonan bank sahaja. Jangan bagi sesiapa IC kosong. Kedua, booking form atau offer to purchase. Kalau beli dengan pemaju, mereka akan bagi booking form. Kalau beli rumah subsale, ejen rumah akan bagi offer to purchase. Ketiga, sediakan slip gaji 3 bulan terkini. Dan pastikan anda sertakan sekali penyata bank 3 bulan terkini. Ingat, angka dalam slip gaji mesti tally atau sama dengan duit yang masuk dalam bank. Bank sangat teliti bab ni. Keempat, penyata KWSP terkini. Ini bukti kukuh yang anda ada simpanan persaraan dan juga majikan carum dengan betul. Kelima, pendapatan lain. Kalau anda ada bonus, print penyata bonus tu. Kalau anda ada pendapatan sewa, bagi tenancy agreement dan 6 bulan bank statement. Ini akan dikira sebagai extra income yang boleh kukuhkan permohonan anda. Kelima, kalau anda beli rumah subsale, pastikan anda dapat geran rumah dan SMP lama penjual selepas anda bayar booking. Ini penting untuk buat permohonan dengan bank. Saya Melissa, kepakaran saya ialah bantu susunkan profil dan padankan anda dengan pembiayaan rumah yang sesuai. Tapi kalau nak skor kredit anda lagi cantik di mata bank, tambah dokumen ini. Sertakan bukti simpanan tambahan seperti ASB, tabung haji, fixed deposit. Lampirkan semua penyata ini. Bila dokumen lengkap, banker pun suka. Proses pembiayaan anda akan laju. Follow Melissa for more tips.